kafir yang duduk dalam negara Islam dan dia tidak ada hasrat untuk mengambil negara orang Islam, dan dia tidak buat kacau pun, cuma dia duduk ada dalam perlindungan negara Islam, itu dia panggil zimmi. Kalau dia ada hasrat nak ambil negara orang Islam dan dia dah berjaya mengambil sedikit, itu bukan kafir zimmi. Itu patwa nak di antaranya mufti Negeri Sembilan dulu, siapa yang alim besar, Syekh Ahmad. Kafir yang masuk dalam negara kita, yang masuk berpolitik untuk mengambil negara, maka itu kafir harbi gitu. Itu sebab mesti sabar, mesti apa tu? Mesti faham ke mana tu yang mufti yang katakan DAP ni masuk kafir harbi, sebab dia ada kasat nak ambil Singapura, dia ambil, lain-lain pun nak tenggelam kan. Dia ada hasrat nak ambil. Sebab dia masuk dalam politik tujuan dia nak ambil kan. Dia menang akhir dia ambil. Itu kafir harbi, panggil kafir yang boleh perang ni. Ada pun dia tak masuk dalam bidang politik, dia duduk, dia berniaga apa semua, itu kita ada perlindungan dia. Dan dia kalau mati ni kena tanamkan dia. Kapan tanamkan? Mayat boleh lah. Dan yang dijanjikan, apa kafir janji? Kafir muahad, yang ada perjanjian. Dia masuk dalam negara Islam, ada perjanjian damai dan sebagainya, dia tak boleh buat apa-apa, dan yang buat makna benda yang merusuh dan sebagainya, itu kafir muahad. Dan kafir yang diaman, dia panggil kafir musta'man, diberikan keamanan jaminan. Dan adalah belanja kapan dan menanam daripada hartanya lah, ambil harta dia. Dan jika tiada baginya harta, maka orang yang menafkahkan dia, cari keluarga dia. Dan jika tiada, maka harta baitul mal. Last sekali baitul mal cover juga. Itu kalau dia kafir zimmi, kafir yang duduk secara aman, tidak ada hasrat untuk mengambil bumi orang Islam.